Mana slipper Cip? Selalu slipper aku. Jangan buat malu Cip dalam Asia ni. Malu kat stewardess. Aduh. Dekat Kazakhstan aduh. Cip. Oi, Tahu tak kita nak pergi mana ni? mana? Ini ada local people kat Kazakhstan ni. Ajak kita pergi rumah dia. So dia cakap suruh rasa masakan real punya Kazakhstan. Dengar ni daging kuda. Sini sah. Kita nak pergi, kita nak tengok macam mana kehidupan orang Kazakhstan. Boleh, rumah boleh. dia, okey? Boleh. Ni nak call ada line. Mestilah ada Cip ni. Lupa pula. Kita kan buat roaming man. betul Sekali sangkut 5 device terus boleh. 4G, 5G. Lagi stable daripada hotel sini punya line. Kalau nak dapatkan promo kod murah sikit, pergi kat bawah tu. Kita nak naik kereta, macam tak meyakinkan ni. Tak apa ke ni? Tak, aku pun tak yakin. Baru call Mr. Sadiq. Dia kata dia datang kat sini. Tak tahulah rumah dia kat mana kat sini sebab dia tak bagi nombor rumah dia. Tinggalkan kita kat sini sudah. Kita kena scam. Mungkin kita scam. Sekali jumpa-jumpa, dia kata sudah bersedia menjadi jutawan. Mampus kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Welcome, mashallah. Assalamualaikum. Thank you for inviting us. Thank you very much. Oh, tahu cakap Melayu. Tahu cakap Melayu tau. Terus head kiri dia kata. Oh, this one. Okay. Wow, very beautiful house. Huh? Wow, beautiful house. Oh. Wow. Wow, besar rumah Mr. Sadiq ni. Still has snow here. Kepada korang semua, Mr. Sadiq baru balik daripada Malaysia. Dia pergi ada satu kursus. Nanti kita cerita panjang lah. Jom. 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 Cepat. Kasut dalam ya. Okay. Hari ni kita bertuah sebab Mr. Sadiq nak belajar kita memang 100% Kazakh food. Bukan makanan yang kita makan biasa kat luar. We are Kazakh, we are nomad. Nomad. We eat horse meat. Horse meat is main food. You know, I was studying in Egypt. I speak Arabic. You speak Arabic? Yeah. Okay. What course? In Al-Azghar. University Al-Azghar. Is it horse? Horse meat, yeah. Oh. It's for any case, maybe. We love. Which part? It's it's a neck of horse. Oh, really? Yeah. This is the best dish ever in Kazakhstan that we had. Dia perut tapi dia masukkan daging. Dia macam kita makan, macam kita makan yang kita beli tu. Yang kita beli tu. Kalau kita buat sup kuda kat Malaysia laku ni. Betul kan? Sebab rasa dia sedap tau. Dia tak macam lembu, dia tak macam kambing, dia lain. Rasa sikit. Masya Allah. This one yang dia letak dalam daging dalam dia punya tu lah yang tadi sebenarnya. Ini bahagian pinggang tau. Bahagian pinggang dengan kuda. Juicy. Alhamdulillah lepas makan dia punya daging kuda dengan dia punya ayam yang sedap dengan dia punya salad yang berbagai jenis. Sekarang ni ingat ke dah boleh betul balik. Rupanya dia suruh kita makan kuih-kuih dia pula dengan kormanya untuk sahur. Apa ni Cip? Mana pertemuan kita ni? Pertemuan daripada sebutan Assalamualaikum dekat Kosai Lake. He said Assalamualaikum. I said Waalaikumsalam. And now we are brothers and now we are eating at his house. So Alhamdulillah brother. Yes, Alhamdulillah. Panggil ni. Dia kata nak drop off. Aku ingat drop off kat depan. Rupanya dia hantar pergi hotel. Alhamdulillah. Baiklah brother sini. Okay. Makan hantar kita balik. Alhamdulillah. Good Syukur experience. Safety. Mr. Sadiq. Mantap. See you, yeah. Oh, okay. I send my regards to your wife. Thank you very much for the food. Sampai dah, Cip.
macam-macam ujian kita kat sana tu. Berjaya Cip. Kita sampai juga. Banyak benda-benda menarik lah yang takkan saya dapat lupakan sehingga akhir hayat saya lah. Kan? Kalau boleh nak datang lagi tu. Nak datang lagi? Jom Cip. Jom. Let's go. Kita keluar Nak dulu. angkat barang-barang ni. Jom. Alright, terima kasih. Ada nampak saya punya slipper tak? Oi. Sebab saya selalu Apa ni slipper Cip? Slipper apa benda? ada collect tak? Tadi masa sebelum naik saya ada tinggal. Allah. Dia lah. Mana slipper Cip? Selalu slipper aku. Jangan buat malu Cip dalam Asia ni. Malu kat stewardess ni. Cari Cip mana? Dia buka kasut lah. mana? Cip, mana kasutnya? Aduh. Dekat Kazakhstan. Aduh. Aku rasa kat Kazakhstan lah. Ha, Kazakhstan. Kau tak tegur aku. Habis tu? Aku dah terbiasa masuk rumah buka slipper. Astaghfirullahalazim. Masuk masjid buka slipper. Pergi buat hal, balik buat hal. Aduh. Kau tak ingatkan aku. Pening betul lah. Siapa dulu. suruh? Alhamdulillah, semangat raya kita lah dekat KLIA ni. Alhamdulillah, dah dekat raya dah. Dah berakhir dah episod travelog kita kali ni dengan AirAsia. Terima kasih kepada audience viewer kita yang dah tengok episod-episod kita sebelum ni dalam 12 episod. Yang tinggalkan komen tu, yang like, tag, share tu, itu yang bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan juga paling penting, kita kena berterima kasih kat sponsor kita, Cik. Betul. Salah satunya AirAsia Travel Insurance. Baca ni. Beg korang pecah pun cover. Semua cover. Serendah RM10. RM10. Dan satu lagi yang paling penting juga untuk kita punya sponsor, Roaming Man. Roaming Man. Internet ada kat mana-mana. Boleh call tersayang dekat mana-mana. Yeah. Dekat atas gunung salji pun boleh. Up to 5 device guys. Dan kalau ini pun kalau korang nak murah, boleh type kod kat bawah tu. Kalau korang nak murah lagi untuk Roaming Man. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya saya ucapkan. Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Banyak kita tempuh bersama ribut salji. Betul. Pas dan Betul. pasir, pijak tai kambing Betul. diri-diri, pijak tai kuda. Betul. Dengkur. Jamban tak pam. Ada. Terima kasih banyak kepada korang. Terima kasih juga kepada Cip Terima yang sudi kasih. join Travelog kita kali ni. So guys, kita nak ucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan batin. Adil sikit dah balik.